Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari enggak apa dah tengok dah. Hari ini hari Selasa dah. Mai 9 hari 20 dah. 20 hari bulan. Ini 20 hari bulan 20 hari bulan Januari 2026 Masehi bersama dengan 1 Syakban 1447 Hijriah. Mai kat 9 Rejab dah ya. 1 Syakban. Mari 19 sama dengan 29 Syakban tak? Ini ada 9 Rejab tak? Okey, ada betul. Ini sudah 1 Syakban lah. Mula maghrib kemarin. Ini maghrib nanti dah 10 minit lagi. Sekarang ni pukul 7, 4 minit malam. Oleh kerana tak masuk lagi waktu maghrib, maka masih ada 1 Syakban lah sekarang ni. Maghrib nanti baru masuk 2 Syakban. Maka untuk video buat masa ni saya nak review, saya nak apa untuk ni, untuk video untuk sekarang ni saya nak buat video dari report lah. Dah ni. Okey, kemarin sebab pada buat video dari report tu saya tak keluar ke mana-mana. Malam pun tak keluar. Pas masuk waktu isyak, waktu zuhur, masuk semaya, waktu asar semaya, masuk waktu maghrib semaya maghrib, semaya lepas tu semaya isyak. Lepas tu tak ada keluar ke mana-mana dah. Sampai ke malam lah. Tidur pada pukul 3.40 pagi baru tidur. Bangun pada pukul 7, bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun mandi sampai subuh. Maka saya tak salah pasal saya minum air gitu ya. Lepas tu sipai berbagai kot payung tangga tu. Pukul 10 baru sapa. Ada kerja lah, sambung kerja mari. Lepas tu sapa tu pakai start lah. Pakai sambung kerja lah, sedang mau dah siap. Tapi tak ikut bagai ke. Setakat siap lah, bahasa bagai tak cukup, ada sekeping zinc tak siap lagi. Tak pasal lagi hujung kali tu. Lepas tu start pada pukul 10. Habis dari pukul 7 pada 3.40 minit petang. Sebelah kanan bagi ada, mari lihat dah mari. Belah kiri pula. Ni pada lagi tak wedding apa semua tu. Tengoklah habis tengok habis hantar tu. Masa dah siap tu ke 40 tu saya terus mandi semaya zuhur pada pukul 3.50 petang. Lepas tu sengguk tiba-tiba ngantuk aja lah. Ngantuk setan dah kali. Kakak baca negara. Sedar pukul 9.50 saat ni. Tu bergerak lah, bangun mandi semaya terus semaya asar, lepas tu terus mai sini. Tengok 7.4 minit ni terus buat video ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.